Pernah tak anda terfikir apakah sebenarnya rancangan Malaysia untuk pastikan negara kita ni selamat, bukan untuk hari ini je, tapi untuk 5 tahun akan datang? Nah, inilah jawapannya. Pelan Strategik Pertahanan 2021-2025. Jom kita bedah siasat bersama apa sebenarnya isi kandungan pelan penting ni. Okey, setiap rancangan yang mantap kan, ia mesti ada satu matlamat yang jelas. Untuk plan ni, visinya sangat padu. Dipetik terus dari kertas putih pertahanan. Inilah dia, kompas yang menjadi pandu arah, sasaran utama yang memacu setiap strategi dan tindakan yang akan kita bincangkan lepas ni. Jadi persoalannya, kenapa kita perlukan sebuah pelan pertahanan yang begitu terperinci? Sebabnya mudah. Dunia kita sekarang ni, landscape keselamatannya dah jadi sangat rumit. Jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya ancaman-ancaman yang kita hadapi. Pertama sekali, kita kena sedar yang dunia di sekeliling kita ni sentiasa bergelora. Persaingan strategik antara kuasa-kuasa besar global, terutamanya di rantau kita, mewujudkan satu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ini memaksa Malaysia untuk bergerak dengan sangat berhati-hati dan bijak. Yang kedua, kita ni tak hidup dalam bubble kita sendiri. Cuba bayangkan, Asia Tenggara ni macam sebuah jigsaw puzzle yang besar. Kestabilan Malaysia sangat bergantung pada kestabilan negara-negara jiran kita. Apa saja yang berlaku kat sebelah, tak kira di darat atau di laut, percayalah, kesannya pasti akan sampai ke kita. Dan cabaran ketiga, yang ini lagi licik. Ia adalah ancaman yang kita tak nampak dengan mata kasar. Ancaman yang tak perlukan pasport untuk melintasi sempadan negara kita. Kita bercakap tentang serangan cyber, ideologi pelampau, sindikat pemerdagangan manusia dan macam yang kita semua dah rasa, wabak pandemik global. Baik, kita dah faham cabaran-cabarannya kan? Memang kompleks. Jadi, macam mana Malaysia nak hadap semua ni? Nah, jawapannya ada pada 7 teras strategik yang menjadi tulang belakang kepada keseluruhan plan tindakan ini. Okey, nampak macam banyak kan 7 teras, tapi jangan risau. Ia sebenarnya boleh diringkaskan kepada 3 objektif utama yang sangat jelas. Senang je nak ingat. Mula-mula, kita perkasakan angkatan tentera kita. Lepas tu, kita jaga kebajikan warganya, baik yang sedang berkhidmat maupun veteran. Dan akhir sekali, kita kukuhkan negara secara menyeluruh. Plan dah cantik atas kertas, strategi pun dah mantap. Tapi kalau tak ada tindakan, semua tu tak bermakna kan? Jadi, jom kita tengok macam mana idea-idea besar ni diterjemahkan kepada langkah-langkah yang praktikal dan boleh dilaksanakan. Ini bukan sekadar cakap-cakap kosong ya. Pelan ni menggariskan 109 inisiatif strategik yang spesifik. Cuba bayangkan ini macam satu senarai tugasan yang sangat terperinci untuk pastikan setiap matlamat yang dirancang tu betul-betul tercapai dalam masa 5 tahun. Nak bagi lagi jelas, jom kita ambil satu contoh. Lihat teras 5. Fokusnya adalah untuk memajukan industri pertahanan tempatan kita. Jadi, apa inisiatifnya? Antaranya, untuk bangunkan produk dan teknologi kita sendiri. Kenapa ini sangat penting? Sebab bila kita boleh buat sendiri, kita akan kurangkan kebergantungan pada kuasa luar. Ini menjadikan Malaysia lebih berdikari dan yang paling penting, lebih berdaulat. Sekarang, kita sampai kepada idea yang mungkin paling penting dalam keseluruhan plan ni. Satu falsafah yang mengubah cara kita berfikir tentang pertahanan negara. Ia bukan lagi tugas angkatan tentera semata-mata. Konsep teras ini dikenali sebagai pertahanan menyeluruh atau ringkasnya, HANROH. Apa benda tu? Senang cerita macam ni. HANROH ni adalah idea bahawa pertahanan negara ialah kerja berpasukan. Ia melibatkan semua orang, kerajaan, tentera, syarikat swasta dan setiap seorang daripada kita. Semua kekuatan negara digembling bersama untuk satu matlamat. Jadi kenapa semua ni relevan untuk anda, untuk saya, untuk kita semua? Sebab keselamatan negara ni bukan lagi isu yang terasing. Ia berkait rapat dengan kestabilan ekonomi dan peluang pekerjaan. Ia mengesahkan yang kita semua ada peranan. Ia juga tentang inovasi, teknologi tempatan dan bagaimana dunia luar memandang Malaysia. Semuanya saling berkaitan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita renungkan bersama. Lepas kita faham serba sedikit tentang rangka tindakan ni, apa sebenarnya makna keselamatan negara pada pandangan anda? Dan macam mana kita semua, dengan cara kita sendiri, boleh menyumbang kepada sebuah Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur? Fikir-fikirkan.